Okey, sesuai soalan yang kedua, itu kan nilai V dan nilai W yang memuaskan persamaan linear serentak yang berikut. Okey, yang ni ada 2V tambah 2/3W sama dengan 8. Manakala 3V tambah 2W sama dengan negatif 6. Okey, ni kita perlu samakan. Pilih salah satu nak samakan mana, 2V ataupun W tu. Okey, jadi cikgu pilih untuk samakan yang V. Okey, jadi darab 3 dan darab 2. Okey, bila darab 3, darab 2, samalah bahagian depan dia 6V tu. Seterusnya, macam mana kita nak kira 2/3W darab dengan 3? Okey, mula-mula kita darabkan dulu. 2 darab 3 sama dengan 6 bahagi dengan 3. Okey, kita akan dapat 2. Okey, jadi yang ni persamaan dia 6V tambah 2W sama dengan 24 sebab semua ni didarab tau. Jadi yang bawah 6V tambah 4W sama dengan negatif 12. Okey, jangan lupa letak negatif tu. Okey, persamaan ni kita kena tolak lah. Okey, 6V tolak 6V dah tak ada. Jadi kita kirakan kosong lah. Okay, 6V tolak 6V kosong. Jadi yang ni tinggal. Macam mana kita nak 2W ni tolak tambah 4? Yang ni senang je, okay. 2W tolak dalam kurungan tambah 4V. Okay, negatif dan positif. Negatif berjumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Jadi kita akan dapat jawapan negatif 2W. Okey, seterusnya kita nak kira 24 tolak 12. Tolak dalam kurungan tolak 12 juga. Macam mana ni? Okey, negatif dan negatif akan jadi positif, akan jadi tambah. Jadi 24 tambah 12, kita akan dapat 36. Seterusnya, okey, kita perlu alihkan. Bagi W ni tinggal seorang-seorang. Sebab negatif 2W ni dia darab tau. Dia asal dia darab. Jadi bila dialihkan dia akan jadi bahagi. Okey, jadi 36 tolak 2. 36 bahagi negatif 2 akan dapat negatif 18. Okey, kita dapat dah W ni sama dengan negatif 18. Seterusnya kita hitung nilai V pula. Okey, nilai V ni kita ambil persamaan yang paling senang dekat situ. Kita ambil 3V tambah 2W sama dengan negatif 6. Jadi 3V tambah 2W sama dengan negatif 6. Okey, kita tukarkan persamaan dia. 3V tambah 2, okey, dalam kurungan negatif 18 sama